Woi, terluka saya guys dengar begini. Tapi Farhan kalau Farhan tulis lagu ni kan, lama sudah tulis ke ataupun macam Lama. lama sudah. Dia lagu ni saya tulis waktu zaman PKP. Oi, lama 2021 2020. 6 tahun lepas. Sebab waktu tu ya PKP kita terkurung kan. Terkurung. Jadi, Macam kena penjara pula terkurung tu. Okay. Saya buat dia punya melodi dulu sebenarnya. I see. Humming. Na 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 na. Dan bila dah dapat tu share dengan member kan, melodi ni member kata boleh tahan lagu ni. Lirik cuba kau buat, dia cerita. Jadi saya pun fikir-fikir sebenarnya putus-senang. Apa kata kalau aku buat lirik berkenaan hidup aku lah. So kita flashback lah balik. Seputus-senang 10 tahun lepas recall balik kan, ada apa benda lah jadi tu dah. Masuknya dah. Tapi mula-mula dapat yang part intro kah ataupun chorus kah? Chorus dulu. Yeah. Oh, yang ni lah Cinta Abadi ni. Ya, ini Luka Abadi. Luka Abadi ni. Woi, terluka saya guys dengar begini.